masak apa tu? Hari ni kita masak asam pedas ikan kembung. Mula kita sangaikan jintan manis, jintan putih dan ketumbar. Sangaikan sampai warna golden. Lepas tu kita angkat dan biarkan untuk seketika. Sementara tu kita boleh kisarkan bawang besar. Masukkan bawang putih. Masukkan halia. Masukkan cili kering yang sudah direbus dengan air panas. Masukkan lada hitam. Masukkan bahan yang sudah disangai. Masukkan belacan bakar. Masukkan sedikit air dan kita kisarkan sampai lumat. Lepas tu kita panaskan minyak. Kita tumiskan bawang besar yang sudah dimanyam. Masukkan serai. Kita tumiskan sampailah naik bau. Lepas tu kita masukkan bahan yang sudah dikisar tadi. Tumiskan dia untuk seketika. Masukkan serbuk kunyit. Tumiskan sampailah pecah minyak. Dah pecah minyak, kita boleh masukkan air asam jawa. Masukkan daun kesum. Masukkan bunga kantan. And then kita masakkan dia sampailah naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan ikan kembung yang sudah dibasuh bersih. Lepas tu kita masukkan air dan kita masakkan sampailah dia mendidih. Dan mendidih kita boleh perasakan dengan garam. Lepas tu kita masukkan bendi, masukkan tomato. Yang kita masakkan dia untuk seketika. Bila ikan dah masak, sayur pun dah lembut, rasa pun dah okey, makanan siap untuk dihidangkan dan boleh dimakan dengan nasi yang panas dan bersama salad. Jom makan.